Saya nak share resepi kuih lepat liat yang agak susah nak jumpa dekat tempat lain kecuali dekat utara. Kuih lepat liat ni rasa dia lemak manis, kenyal-kenyal sikit and bau wangi dari gula melaka dan daun pisang. Mula-mula masak air gula dulu, guna 1 cawan gula melaka, daun pandan, sedikit garam, 2 sudu besar gula putih dan 3/4 cawan air. Masak dulu sampai gula dah larut dan mendidih, boleh tutup api dan ketepikan. Untuk adunan tepung, 2 cawan tepung pulut, 1/4 cawan santan dan bancuhan air gula melaka tadi. Sebenarnya senang je nak buat kuih ni, lagi-lagi kuih yang gunakan tepung pulut. Guna je tepung pulut Cap Golden Coins ni, kuih confirm menjadi dan lebih sedap. Korang kena try tau tepung ni, sebab saya dulu pun tak pandai buat kuih. Tapi sekarang dah macam-macam jenis kuih saya buat dengan tepung ni. Okey, lepas tu gaul sebatik adunan ni sampai dia jadi dough yang tak melekat. Kalau korang nak tahu, untuk lepat liat ni adunan tepung dia lebih cair dan lembut dari kuih onde-onde. Sebelum bungkus, ambil daun pisang ni, bersihkan dulu, lepas tu layu dengan api supaya dia lembut dan senang kita nak bungkus nanti. Untuk inti dia pula, cuma campurkan 2 cawan kelapa parut dan sedikit garam. Boleh kukus dulu kalau suka. Bila dah siap semua bahan-bahan, bolehlah bungkus. Sapu minyak dulu, yang ni penting tau. Lepas tu letak adunan tepung dan inti kelapa. Bungkus macam biasa dan buat step ni sampai habis. Bila dah siap bungkus, susun-susun dalam pengukus dan kukus dalam 20 minit guna api perlahan. Bila dah siap kukus tu, so dah siap lah kita punya kuih lepat liat. Makan panas-panas sedap, makan sejuk-sejuk lagi best.